Bang, nak order bang? Boleh? Nak order yang best seller kita orang ke? Boleh juga. Chicken D. Yang geprek. Yang satu lagi chicken tender. Habanero yang regular. Boleh dua-dua ke? Boleh lah, saya nak yang set D ni satu. Geprek satu. Chicken tender tu satu habanero. Okey. Yang ni datang dengan sekali air. Boleh pilih air. Coklat. Coklat. Okey. 450. Okey, terima kasih. Yang ni adalah set D. Uish. Juicy bai. Belum apa lagi dah juicy keluar. Set ayam geprek. Chicken tender ada original dan juga habanero. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Juicy ayam tu, lembut. Chicken tender habanero. Celup. Yes. Untuk ayam dia sumpah boleh katakan besar. Untuk dia punya rasa dia ni, dia dah macam ke arah original, dicampurkan sikit dengan rasa spicy. Dia mix dua flavor dalam satu. Untuk ban dia adalah ban kosong. Kalau dia buat ban butter, sedap dulu. Kenapa ban dia rasa macam KFC? Rasa dia sedap. Cuma yang ni, dia punya gravy rasa chicken stock ataupun nugget stock tu kurang. Chicken tender dia pun lembut dan juicy. Tak kerah. Aku suka gila kalau chicken tender macam ni. Dia punya habanero dia ni, dia punya rasa pedas dia just mild je. Dia ada rasa manis-manis daripada glaze. Sugar ataupun hanya tak sure. Nah, yang terasa dia punya pedas dia. Bukan pedas, dia bahang. Allah, kulit dia kita nak macam ni. Dia punya sambal ayam geprek. Sambal penyek ni. Dia punya rasa sambal ni masa-masa pedas semua mitis ni tu. Sikit. Tempe. Pekat kan? Ini sedap loh. Amplang pandan kelapa dan juga amplang sotong pedas manis. Bismillah. Yang ni macam kita makan keropok sotong. Ini sedap loh. Ni rasa dia macam keropok zaman dulu tu. Dia punya kelapa dia terasa sikit je. Yang pandan pun sikit je. Tapi sedap. Dia umami taste. Kalau kau nak beli, ada kat bawah, okey. Tapi ini dia datang dalam plastik tau. Kita je masukkan dalam bekas. Sebab senang, kedap udara. Nah, tu beli. Nak beli, kau main part tu. Awal bekas ni.